Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sahabat ibu kandung suluh budiman. Aidil Adha adalah bulan yang mulia, bulan yang mengajar kita akan erti pengorbanan. Seorang raja berkorban untuk negaranya, seorang Perdana Menteri berkorban untuk rakyatnya, seorang bapa berkorban untuk keluarganya, seorang ibu berkorban untuk anak-anaknya, dan kita semua berkorban demi melahirkan Malaysia yang sejahtera. Sebab itu, bagi pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya ingin mengucapkan salam Aidil Adha dan semoga kita menghayati akan peri pentingnya erti pengorbanan.